Assalamualaikum. Hari ni 4 Februari 2026 kawan-kawan. 16 Syaban 1447 Hijrah kawan-kawan. Nafsu Saban. Nafsu Saban. Macam mana agenda nafsu Saban Ismail ni dalam kaedah e-voucher? Kaedah-kaedah e-voucher ni macam mana dia tipu. Dia bermula dekat Hospital Kuantan. Masa dia campur aku daripada tingkat 3 dekat SOPD. Lepas buat satu pembedahan incision kepada satu lengan untuk ajar satu pakar Kamarul Arifin apa benda kat situ kan, dalam kelas modification of treatment kan, kita buat dalam bilik tu lah kan. Macam mana sejebat ni aduka ni Ilyas Ismail dengan Kazim Ilyas ni, dia rekrut untuk kultus program resit. Ada tak? Kalau ada LHDN, unit berkuasa LHDN, unit berkuasa kewangan daripada Bank Negara Malaysia, tolong isu satu usul untuk pihak poli. Dan saya ni dah dedah dah pihak poli untuk dedahkan aktiviti berlandaskan Pulau Gelombang itu. Dia kabur macam-macam dekat saya ni. Ada cerita dia. Dia ada cerita syariat dia pasal cerai berai. Dia ada Imam Kadi jebat ni apa benda ni boleh jatuh talak. Masalah dia, jebat ni jatuh talak untuk siapa? Dan jebat ni dilantik oleh Raja Melayu mana? Ke dilantik Raja Melayu dia sendiri, lepas tu dilantik diri dia sendiri? Jadi macam mana situasi jebat ni dengan aduka ni? Mungkin dia menggunakan Panglima 26 bintang ke 27 bintang, kita tak tahu, ke 40 bintang, kita tak tahu Panglima dia. Okey? Itu dia. InsyaAllah, mudah-mudahan ada sesuatu dekat situ. Kalau yang ada maklumat tu, buat BTT lah. Cerita benda lain, kait benda lain, sambut benda lain, ulas benda lain. Boleh jadi tak? Semua lain, ejen lain, ditulis dengan lain, perkataan lain. Sebutan lain ditulis dengan perkataan lain. Bodoh disebut bodoh dan dieja pun bodoh. Lain, perkataan lain disebut lain dan dieja lain. Kan? Bodoh disebut dalam perkataan bodoh dan dieja dalam perkataan bodoh. Kata diterbalikkan, kata bunyi kata daripada belakang, daripada depan bunyi kata, daripada ke depan, belakang ke depan pun bunyi kata. Okey? Kata-kata.